itu sudah pasti dan kita sudah pun bersedia untuk perlombaan terakhir pada malam ini untuk kategori Advanced Pro yang bakal didominasi oleh Iki di pole position sekarang ini. Kita berada di review RNF MotoGP MM Championship season yang pertama tahun 2022. Siapakah yang akan menangi perlombaan pada malam ini? Perlombaan telah pun dimulakan. Good start ditunjukkan oleh Santan, tetapi Iki mendapatkan hold shot wide daripada Santan dan juga Atom Maverick. Beberapa orang rider juga wide di bahagian belakang. Santan terkeluar daripada track sekarang ini. Kita akan cuba untuk perhatikan di kelompok pertengahan sekarang ini, di tempat yang kedua, ketiga, keempat. Sedikit sentuhan berlaku di kelompok hadapan sebentar tadi, namun tidak ada apa-apa insiden yang berlaku. Dan sekarang ini di tempat yang kedua sudah pun bertukar kedudukan, iaitu dimiliki oleh Atom Maverick dan juga Amir di tempat yang ketiga. Santan terus ditelan ke tempat yang keempat sekarang ini, namun Iki sudah pun berada 0.7 saat di hadapan berbanding rider-rider lain. Mungkin Iki mempunyai satu start yang sangat-sangat baik, Frost. Oh, kejatuhan daripada Atom Maverick. Ramai. Sayang sekali bagi Atom Maverick. Sangat awal Atom Maverick terjatuh sebentar tadi di turn yang ketujuh kalau saya tak silap. Red flag telah dikeluarkan oleh race director. Namun, mata saya sebenarnya tadi melekat melihat satu hold shot daripada Azhar daripada tempat ke-10 Jos pun naik ke tempat ke-4. Kita akan saksikan sekali lagi adakah Azhar mampu melakukan hold shot itu sekali lagi Jos pun. Ya, kita akan lihat mampukah untuk rider-rider yang lain yang mencabar Iki untuk mendapatkan hold shot, kerana kita tahu Iki berada di pole position, the front of the grid, paling hadapan. Dan kita akan saksikan review RNF MotoGP MM Championship season pertama tahun 2022. Minggu yang kelima, kategori Advanced Pro perlombaan telah pun dimulakan. Iki sekali lagi menunjukkan starting yang sangat-sangat strong, mendapatkan hold shot. Santan di tempat, Santan terjatuh, malang sekali untuk rider yang berasal daripada Sungai Petani itu, terjatuh dan terus termakan pasir. Dan sekarang di tempat hadapan sekarang ini di antara Iki dan juga Atom Maverick. Kedua rider nampaknya cuba untuk fight di antara satu sama lain untuk mendapatkan tempat yang pertama. Mampukah untuk Iki hold the line, membuat satu defensif bagi menidakkan Atom Maverick mendapatkan tempat yang pertama? Kerana kita tahu di last race Atom Maverick mendapatkan podium tempat yang pertama, Frost. Yes, Atom Maverick yang berada di litar favourite beliau. Mungkinkah Atom akan mendapat kemenangan? Mungkin kalau beliau mengejar dan mampu untuk mengejar Iki di tempat yang pertama. Kalau Iki tidak melakukan apa-apa kesilapan, kita tahu Iki akan terus memecut terus di tempat yang pertama, meninggalkan rider-rider yang kita yang lain untuk battle mendapatkan podium position yang sekarang ini berlaku di antara Atom Maverick, Armes, Beskal dan juga Azhar, Jospon. Ya, betul. Azhar yang bermula daripada back of the grid, the last row of the grid. Dan sekarang ini beliau cuba untuk mencabar kelompok podium, kerana kita tahu battle sekarang ini terbuka kepada rider-rider yang berada di tempat yang kedua, tiga dan juga keempat dan juga yang kelima untuk mendapatkan podium position. Dan Azhar nampaknya sangat-sangat strong untuk mendapatkan basikal yang menggunakan jentera Suzuki. Kita tahu basikal juga mempunyai satu race pace yang sangat-sangat konsisten. Adakah pada malam ini kita akan dapat saksikan sekali lagi Azhar mendapatkan podium? Wide nampaknya daripada Azhar, cuba untuk mendapatkan semula racing line-nya, namun telah pun ditinggalkan oleh basikal. 0.9 saat sekarang ini. Mampukah untuk Azhar mendapatkan semula kedudukan podiumnya setelah beliau kerugian kedudukan di race sebelum ini, Frost? Interesting. Sangat menarik. Sekarang ini kita baru saja berada di lap yang kedua. Sinchan telah diberikan long lap penalty. Sebentar tadi saya melihat Sinchan diberikan warning reckless riding daripada kita punya race director. Saya tidak pasti apakah yang berlaku di belakang sebentar tadi, tetapi sekarang Sinchan diberikan long lap penalty. Saya tidak pasti adakah ini error daripada milestone sendiri ataupun daripada race director. Kita akan saksikan di penghujung perlombaan sebentar lagi. Namun Azhar telah pun saya rasakan membuat kesilapan sebentar tadi, terus dipotong oleh Sinchan. Sekarang ini Azhar berada di tempat yang ke-6. Battle masih lagi is between Atom Maverick dan juga Armes. Sekarang ini Armes 0.03 saat di belakang Atom Maverick, Jospun. Ya, dua jentera Honda sekarang ini, dua rider daripada jentera menggunakan jentera Honda
cuba untuk mendapatkan tempat yang kedua sambil diikuti oleh seorang rider yang menggunakan jentera Suzuki iaitu Pascal. Mampukah untuk kedua-dua rider di bahagian hadapan ini hold the line untuk menidakkan jentera lain mengungguli kedudukan podium? Sekarang ini kita akan saksikan di antara Atok Maverick, Basikal dan juga Armes. Di antara ketiga-tiga rider ini, it's battle for the podium position masih lagi terbuka kepada kebanyakan rider, kerana kita tahu apa-apa sahaja boleh berlaku di antara rider-rider ini, Frost. Yes, sekarang ini saya melihat battle di belakang sebenarnya Josbon between Zafzako, Satan dan juga Ajim. 3 orang rider yang masih mencuba sebaik habis. High side daripada Satan. What a big high side daripada penunggang Monster Energy Yamaha MotoGP. Sayang sekali bagi Satan sebenarnya high side terus dipotong oleh Ajim dan juga Zafzako. Battle between Zafzako dan juga Ajim masih lagi berlangsung. Our two-time MAM World Champion sekarang ini Ajim berada di tempat yang ke-8. Mampukah Ajim mengejar Wak Arif di tempat yang ke-7 sebentar nanti, Josbon? Ya, sebentar tadi saya dapat saksikan battle antara Amel dan juga Basikal. Nampaknya Basikal wide dan mengakibatkan beliau kerugian kedudukan podium. Beliau baru sahaja merasakan kedudukan yang kedua sebentar tadi, namun terus wide dan jatuh ke tempat yang keempat. Dan saya yakin ini bakal memberikan semangat semula kepada Basikal untuk mencabar kembali kedudukan podium, kerana kedudukan Basikal dan juga Atok Maverick 0.4 saat sahaja slipstream boleh dilakukan untuk merapatkan semula jurang di antara beliau dan juga Atok Maverick. Sekali lagi kedudukan podium sekarang ini masih lagi rapat, dan kita dapat lihat bahawa Armers sekarang ini sudah pun menghampiri Iki 13 dengan jarak masa 0.6 saat sahaja. Apa-apa sahaja boleh berlaku di antara kedua-dua rider di bahagian hadapan ini. Kita boleh dapat saksikan jika Armers mampu untuk mendapatkan Iki, maka Armers adalah the new king, Frost. Yes, betul. Iki 13 masih lagi belum berjaya untuk meloloskan diri beliau daripada rider-rider ataupun kita katakan the chasing pack di kategori Advanced Pro di litar Silverstone. Sekarang ini kita tahu Armes, Atok Maverick dan juga Basikal masih lagi fight for the final podium position. Tidak jauh bersama di belakang Iki. Jika Iki melakukan sedikit kesilapan atau apa-apa jenis kesilapan, beliau akan dipotong oleh Armes dan juga Atok Maverick. Armes merupakan kita punya keyboard warrior, our only player yang menggunakan keyboard untuk berlumba di dunia MotoGP eSport ini. Betul, itu sudah pasti. Masih lagi Amir dalam percubaan untuk mendapatkan Iki. Sebentar tadi kita dapat saksikan bahawa gap di antara mereka hampir berjauhan 0.9 saat. Namun di final sektor Armes berjaya untuk mendapatkan Iki dan merapatkan semula jurang di antara beliau dan juga Iki sebanyak 0.5 saat. Adakah Iki tidak begitu baik di last sector ataupun Armes memang sangat-sangat strong di final sector? Kita akan saksikan sebentar lagi. Satu breaking yang sangat-sangat baik daripada Amir sebentar tadi, walaupun wobble tetapi beliau berjaya untuk mengawal jentera dengan baik. Hampir-hampir low side sebentar tadi daripada Ames, namun beliau berjaya untuk mengawal jentera dengan baik. Dan sekarang ini beliau kembali ke dalam track tanpa rasa segan silu, dan gap sudah pun berjauhan 0.1 saat. Kita 1.0 saat di antara beliau dan juga Iki. Mampukah untuk Ames merapatkan semula kedudukan di antara beliau dan juga Iki, Frost? Yes, battle di antara 4 orang rider di hadapan sekarang ini masih lagi berlangsung. Mungkin kita baru berada di lap yang keempat daripada 7 lap di litar Silverstone. Adakah rider-rider kita baru semula untuk settle down, settle in untuk mengambil racing line yang mereka biasa berlatih untuk mengambil breaking point, ataupun this is the time that diorang punya race strategy mula menjadi efektif? Adakah mereka akan save tire ataupun mereka untuk jimat minyak untuk melakukan potongan-potongan di penghujung race nanti? Kita akan menyaksikan itu sebentar lagi. Kita sekarang ini berada di lap yang keempat. Atok Maverick is at his favorite track sekarang ini, berada di tempat yang ketiga, 0.5 saat di belakang Armes. Mungkin Atok masih menyimpan taring beliau, Joshua. Betul, kita akan saksikan sebentar lagi di penghujung perlumbaan. Kita berada di pertengahan perlumbaan sekarang ini. Sekarang ini saya yakin jentera rider-rider masih lagi under control. Tetapi menjelang ke penghujung perlumbaan, jika rider tak mampu untuk kawal emosi dan tak mampu untuk mengawal jentera secara teknikal,
sudah pasti itu bakal merugikan kedudukan yang mereka sedang perolehi sekarang ini. Dan di bahagian hadapan kita dapat saksikan bahawa Atok Maverick chasing for Armes untuk mendapatkan tempat yang kedua, battle for the second position. Di antara kedua-dua rider ini masih lagi battle di antara jentera Honda, tetapi Armes menggunakan jentera Repsol Honda Racing Team, Team Factory, namun Atok Maverick menggunakan jentera LCR Honda Castrol. Ini tidak memberikan apa-apa kesan signifikan memandangkan kita punya lobby adalah kita sudah pun setting kepada balance performance on, Frost. Yes, apabila balance performance on, setiap motor akan mempunyai prestasi yang sama. Tiada advantage jika mereka mendapat bike ataupun jentera factory ataupun satellite. Jadi semua apa yang anda lihat sekarang ini, performance yang diberikan daripada rider kita adalah all 100% is based on their talent untuk adapt jentera-jentera yang telah diberikan kepada mereka di dalam kategori Advanced Pro ini. Seperti yang kita lihat, Iki penunggang our satellite, our main title sponsor with your RNF MotoGP team di tempat yang pertama. Di tempat kedua Honda Repsol Team Armes, our only keyboard warrior, dan juga Atok Maverick di tempat yang ketiga menunggang Honda LCR Honda sekarang ini. Basically di tempat yang keempat Suzuki berada di one of the contender untuk podium position Jospun. Betul, itu sudah pasti. Tetapi Frost, memandangkan gap di antara rider sekarang ini agak jauh, mungkin saya ada sedikit ruang untuk menjelaskan sedikit kepada kita punya viewer tentang technical rules ataupun technical punya fasal mengenai kita punya championship, yang mana sebentar tadi kita dapat saksikan bahawa ada komen-komen di bahagian komen mengatakan bahawa restart tidak dilakukan di kategori sebelum ini. Saya ingin menjelaskan bahawa di kategori di setiap race, restart hanya boleh dilakukan 2 kali ataupun red flag boleh dilakukan sebanyak 2 kali sahaja selepas kejatuhan yang melebihi daripada 3 ataupun lebih rider. Jadi itu akan mengakibatkan red flag dilakukan oleh race director dan race akan di restart. Namun kita kembali ke dalam perlombaan kita berada dalam penultimate lap, lap yang ke-6 daripada 7 lap. Atok Maverick sudah pun berjaya untuk memintas Armes bagi mendapatkan tempat yang kedua. Sekarang ini Armes di tempat yang ketiga, cuba untuk mendapatkan semula Atok Maverick mampukah untuk Armes selepas beliau wide sebentar tadi untuk mendapatkan tempat untuk hold the second position. Mampukah untuk Armes mendapatkan Atok Maverick? Kita sudah pun tidak mempunyai banyak masa. Tayar sudah pun semakin haus ataupun tayar wear sudah pun semakin berkurangan. Ini bakal memberikan saingan yang sengit buat rider yang berada di kedudukan podium, Frost. Ya betul, saya rasakan mungkin Armes cuba untuk push sebentar tadi mengejar Iki di hadapan, namun mungkin sedikit tersilap langkah tayar. Beliau menggunakan tayar, mungkin terlebih menggunakan tayar, menyebabkan beliau wide sekarang ini dipotong oleh Atok Maverick. Namun kita ada drama berlaku di tempat yang ke-6 dan juga ke-7. Saya rasakan mungkin Ajim sekarang ini battle dengan Azhar, Jospun. Ya, sebentar tadi ada sedikit sentuhan berlaku di antara Ajim dan juga Azhar. Pelanggaran di antara tayar dan juga tayar belakang Ajim dan juga Azhar sebentar tadi sudah pun memakan seorang mangsa, iaitu Azhar terjatuh ke tempat yang ke-7 sekarang ini. Namun di bahagian hadapan kelihatan Atok Maverick dan juga Armes masih lagi fight di antara kedua-dua rider ini bagi mendapatkan tempat yang kedua. Kita berada di final lap. Iki kos 1.4 saat di bahagian hadapan di tempat yang pertama sekarang ini. Mampukah untuk Armes mendapatkan Atok Maverick? Satu line yang berbeza. Apa yang terjadi, Frost? Ya, saya melihat battle yang sama juga sekarang ini, Jospun, between Armes dan juga Atok Maverick, Jospun. Ya, satu battle yang sangat-sangat sengit di antara kedua-dua rider ini. Cuba untuk mendapatkan tempat yang kedua. Walaupun mereka sudah pun berada dalam kedudukan podium, tetapi sebenarnya poin yang lebih banyak itu adalah menjadi tarungan di antara kedua-dua rider. Satu line yang berbeza daripada Armes sebentar tadi cuba untuk mendapatkan from the inside, namun tidak berjaya. Masih lagi Atok Maverick menguli perlombaan. Kita dapat lihat beberapa kali Armes melakukan percubaan untuk memintas
dengan cara begitu, namun tidak membuahkan hasil. Masih lagi Atom Maverick mendapatkan tempat yang kedua. Adakah kita akan lihat slipstream bakal dilakukan oleh Armes untuk mendapatkan tempat yang kedua, ataupun Armes hanya akur di tempat yang ketiga, memandangkan ini adalah kedudukan podium buat Armes. Oh, satu line yang sangat-sangat tight daripada kedua-dua rider, hampir-hampir berlaga sebentar tadi. Namun siapakah yang bakal mendapatkan tempat yang kedua, Armes ataupun Atom Maverick, Frost? Oh, it's a very, saya boleh katakan foto finish sebentar lagi antara tiga rider ini. Iki, kita hanya berbaki 3 turn cubaan Armes daripada dalam terhadap Atom Maverick. Sedikit sendalan daripada Armes mendapatkan tempat kedua sekarang ini. Adakah Atom akan melakukan, adakah sempat Atom? Tidak, nampaknya Atom tidak sempat untuk kembali mendapatkan tempat yang kedua daripada Armes. What a very good overtaking spot sebentar tadi daripada Armes, Josbun. Oh, Wow. saya dah kata memang pada hujung-hujung perlumbaan memang akan ada battle yang sangat-sangat menarik untuk kita tonton. Dan itu berlaku di antara Armes dan juga Atom Maverick. Kedua-dua rider ini, walaupun mereka battle di penghujung lap, namun mereka mampu untuk mengawal jentera dengan baik. Frost. Wow. 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 Di second turn yang terakhir, Armes telah berjaya melakukan serangan. Tidak sangat-sangat saya tidak sangka, Josbun. Saya fikirkan bahawa Armes sebentar tadi sudah kehilangan grip tayar ataupun beliau mungkin tersilap catur